Kalau salur tu nampak serabut, ambillah design macam ni. Okay guys, korang nak air hujan turun ni tapi tak nak pipe, tak nak salur, nampak serabut. Saya bagi satu idea. Selain daripada pipe buang ke bawah ni, untuk air hujan dibuang ke longkang, korang boleh guna design yang macam customer kita ni minta. Nampak? Dia ada seekor burung, 2 ekor burung, 3 ekor burung, 4, 5, 6, 7, 8 ekor burung. Yang mana bila kita dekat burung ni tak lari, babe. Burung ni kaku, tak lari. Dan bunyi dia bukan macam burung. Sebab bunyi dia akan terjadi waktu hujan turun sahaja. Dan bunyi dia bukan berkicap-kicap. Cik-cik-cik, bukan. Bunyi dia ibarat goyang-goyang macam ni, dengar tak? Bunyi loceng berserta dengan saluran air. Air turun seperti berada di air terjun. Okey? Jadi korang boleh buat design macam ni selain daripada salur. Kalau salur tu nampak serabut, ambillah design macam ni. Korang boleh suruh kita orderkan sekali ataupun korang order sendiri. Jadi burung-burung ni menjadikan awning korang lebih bersifat tropical dan estetik. Cantik weh. Okey? Air hujan turun, pergi ke lubang hidden gutter tu, dan dia akan turun melintasi burung-burung ni sampai ke bawah. Memang sangat-sangat kreatif customer ni. Explosions, iron guards,